Hai guys, selamat datang di channel Idea Jadi Gaming. Dan hari ini kita akan main game DR Drive. Game ni kita nak kena macam ambil lesen lah. Siapa yang pernah ambil lesen motor kita tahu lah. Ya, macam mana game ya? Yang apa lagi kita tunggu? Hasil game ni, tapi kita game jangan lupa like, comment dan share. Jangan lupa subscribe tekan kunci bawah. Terima kasih. Langsung ke gamenya. Okay guys, kita ada buat opsi banyak. Jalan lurus, jalan belok. Oh, banyak. Di parking. Yang mana? Kita ambil yang mana? Ini lah. Okay. Gambar kereta tu aku tak tahu apa maksudnya kan. Rasa macam senang. Kita cuma perlu ambil lesen kereta. Belok. Wow. Baru mula siap. Jangan. Kat sini aku dah pakai mikrofon aku beli RM4 lah, tapi aku tak tahu jelas korang dengar jelas ke tak. Nak beli yang mahal tak ada duit, tunggulah. Kalau aku banyak duit, korang subscribe lah channel ni yang banyak-banyak. Subscribe, jangan lupa subscribe ke channel aku yang apa tu, channel aku yang dekat yang baru tu. Nanti aku letak link kat bawah. Jadi kita perlu fokus tau. Tak ada belok. Wih, semat dah. Kita nak boleh Tokyo Drift. Nice. Nah, tempat tadi aku perasan ada kereta lalu, lepas tu aku terus panggil step lain. Kalau tak, langgar gagal tau. Game ni aku dulu main, tahu tak? Aku dulu main game ni kat Bali. Kat Indonesia tu aku main. Wow. Aman lah, ini jadi gaming lah. Takkan nak apa tu kalah. Kalau tak dalam kampus aku lah. Ni apa ni ya? Kereta korang yang kena laju sikit lah. Lama kecoh kereta tak laju. Oh tu. Simple. Ambil set yang betul dah boleh belok. Kata aku dekat game yang pandai. Kalau kat dunia nyata, main video lah aku bawa kereta. Yang motor baru aku tak pandai lagi masalah ini tau. Sini kita je lah. Aku katakan nak bawa motor tak pandai, basikal pandai lah. Basikal gayung. Takkan basikal sudah 3. Astaghfirullahaladzim lah. Penat aku ni, penat. Okay, macam sila. Penat. Lama. Aduh. Belok sini. Medo Tokyo. Semua lagu aku nyejak. Kalau aku pening aku semua lagu je korang tengah pening sangat lah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belok kanan betul kan? Belok kanan kiri aku. Aku buta. Kanan kan betul lah. Alamak. Itulah. Aku sekali cakap kat kamera je. Aku tak fokus kan main. Penat dah. Penat. Aku tak penat ke. Baru ni kanan kiri kanan. Apa benda lah. Wow. Okay. Wow. Alamak. Stop. Tak main Mobile Legends kan? Mobile Legends best. Ya, memang best. Best yang korang tengok aku menutup kan? Best kan? Kereta. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Penat aku main game ni. Penat lah. Sudah lah, baru menang. Buckingham. Kita kalau bawa lori nak kena barbar. Boleh lah macam tu, tak boleh kan? Aku sekarang ni boleh. Astaghfirullahaladzim. Kau tunggu ya, aku tengok handphone jap. Aku tak boleh tengok kamera sangat lah. Penat lah aku macam ni. Aku emosi je.
Okay, beres sini. Nice. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow. Wow, 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 salah. Salah belok Aduh. Penat lah aku. Salah belok punya aku. Betul kau macam pelik. Apa kat sini? Tapi jangan tanya kenapa dia silap aku lambat sikit. Silap aku lambat sikit. Astaghfirullah. Penat aku macam ni. Aku nak. Tolong lah. Apa hal lah? Kalau kau video je banyak kali aku kalah. Banyak kali kalah. Banyak kali kalah. Memang apa ni ya? Para game-game tahu aku ni pro sangat sampai nak kasih yang susah. Sebab betul lah gitu guys tu. Aku nak main. Astagfirullahaladzim. Aku sampai boleh mesej tangan tau. Boleh korang? Tak boleh kan? Okay, pertama belok. Okay, lepas. Dia tepi dia. Tak apalah, aku dah terbiasa lah. Sekejap. Kamera tak kamera ni. Oh, betulkan kamera, tak apalah. Tak best lah kamera ni. Kita ni nak dapatkan vibe ni. Nak dapatkan vibe, kita nak perlukan pakai kamera yang belah dalam. Wow. Amazing. Nice. Tak apa. Wow. Walaupun aku terbabak, aku dapat juga betul posisi aku balik Jangan main dengan aku lah. Hop. Okay, mantap. Hey, pointing ni nang lagi ni nang bang. Kita udah menang tapi guys, sini. Aku sikit lagi dah nak menang. Sabar je lah aku ni, main je lah. Aku nak menang. Boleh pas. Aku pening je kalau main game macam ni. Penat tau. Ni belok mana ni? Oh, U-turn. U-turn ni aku nak kena. Betul. Tengok aku. Hebat tak? Hebat lah. Nama apa DJB Gaming lah. Bukan DJB Noob. Ni DJB Gaming. Tengok aku tambah ke Pro je. DJB Pro. DJB. Kata yang nama aku dah edit. Ya Allah. Tak apa. Aku paling sangat cakap Aku tak tahu dia aku paling sikit cakap Kalau korang tengok video aku yang semalam mungkin tak banyak cakap. Video kali aku banyak cakap. Cakap benda yang aku tak apa, fine. I'm fine. Rencana. Ding 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 nang ning. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penat aku macam ni lama tu. Aku pun nak menang juga. Okay, aman. Kita main serius Okay, betul. Okay, aman. Okay, aman. Kita potong semua kereta. Kita potong. U-turn. Kita nak buat adalah cara U-turn orang pro Orang yang tak pro tu diam je lah. Orang pro je pandai. Aku nak sombong aku pro. Takkan nak main game bocil ni kan. Aku ni dah terlalu pro. Jadi korang tu jangan cemburu lah. Korang tak main cemburu lah. Sebab aku dah menang dah. Boleh, I can fly. Aku dah menang juga. Jangan main dengan aku lah. Apa, korang cemburu Korang cemburu ada. Jangan cemburu duk. Tapi kita main P, parking pula Kita main P. P tu parking kan? P bukan asal boleh silap. P tu parking. Kalau korang tahu kalau siapa yang pandai bawa kereta tu, tak tahu Okay, sini.
Astaghfirullahaladzim, penat tu aku macam ni lama-lama. Ya Allah. Stres tu main game, sumpah tu. Aku main game apa-apa tak stres. Main Mobile Legends stres. Guys, tapi satu keluka sok jauh satana, tapi hati terhasil. Cobalah dewasa kau sungguh kaya. Nak kecil. Kecil kali aku rasa ni. Emosi aku dah meleduk. Meleduk kali emosi ni kan. Apa lah masalah aku Mati ni aku ni. Stres kau tu tak stres aku macam ni. Stres kau tu. Belok kiri. Okay, selamat. Okay, selamat. Aku main fokus lah ni. Jadi aku cuba kurang cakap, tapi aku tetap nak cakap. Wih, parking. Oh ni, tempat parking. Kamera ke? Aku mengharapkan ni je, okey. Pertama kita kena okey. Batang parking Okey. Ke sini. Ke sini. Aku risau tak lah buat JR. Okay. Senang benda je agak sikit senang macam ni. Aku dah menang 2 kali Kita tengok lagi kita boleh menang kita ni. Yang apa ni kita ambil apa ni? Kita ambil yang mana Oh ini oh ni yang gambar kereta api ni kan. Kita cuba main. Tadi gambar kereta api ni aku kalah kan. Kita lihat menang ke kalah ni. Aku lepas smear ke atas biar aman-aman. Aku baru main tu. Astagfirullahaladzim. Sini menang, ada menang. Wih, tampan tak aku Dari mana-mana aku tetap tampan. Dari depan aku tampan. Dari samping aku tampan. Betul tak lagu situ kan? Aku bilang aku tampan. Ni aku yang jangan main. Woi, boya. People boya. Salah. Kita main serius. Aku main serius kat sini, aku main serius. Aman. Kita sini. Oh. Okey, aman. Aman, boleh menang lah. Tapi kita sekalian aman guys ya. Sini mana cepat. Bye-bye ya. Aku bilang aku ni jago. Oh salah kalian dekat-dekatin aku. Aku ni pemalu orangnya. Jangan langgar. Sama aku. Wih. Wah, hebat juga aku Aku terbabas boleh lagi. Aku nampak sangat aku ni pro kan. Orang ni aku dah kata banyak kali aku pro. Okey, aman. Okey, aman. Tu macam tu. Kalau ada macam kereta belakang kita tapi kita nak makan set lain, kau jangan lupa bagi signal Kalau aku tak pernah bawa kereta, aku tahu peraturan tu. Sebab aku sekali ke ayah aku bawa kereta. Ikutlah. Kata-kata JB Gaming tak ada dalam kata-kata aku, tak ada putus asa. Aku tidak akan putus asa. Aku nak cuba sampai boleh. Okey, sini. Stres.
pun kita aku stres lah. Macam mana lagi main. Wow, hati-hati semua. Okey, suruh belok. Okey, sebelah sini ya, apa-apa lah. Yang mana aku cuba mesej ni tau. Kau tengok IDJ bikin mikro mesej Aman. Kalau tadi aku ambil tilang ke kereta tu tau. Itu kalau aku terlanggar tu, kalah aku ni. Aku tenang kalah. Kau nak kalah tak ada kan. Kau nak tengok kalah kan nak menang. Nah, dah aku menang kan. Jadi tolong komen. Semoga boleh. Lepas aku baca pun nanti lepas video. Dah main game ni banyak-banyak kali. Sumpah tu, aku pun dah menang. Kau ingat korang je dah menang. Kau dah menang. Penat tu aku macam ni. Okay, aman. Kalau aku dah terbabas tu, sebentar aku selamat lagi Yang mana. Yang mana? Aku siapa-siapa. Ya Allah, astagfirullahalazim. Apa sia dosa aku main gini? Pernah tu. Kau tengok tapi tak subscribe. Apa benda je? Dia subscribe. Cakap main je. Wow, tapi. Ya, aku nak menang yang gini. Penat tu main gini betul tadi. Penat. Penat kau ingat kau nak ingat apa korang je. Penat tau. Capeknya hidupku penuh dengan malang. Malang apa? Ya apa-apa je lah. Hidupku sangatlah malang. Pasti menangnya aku sebelum chase ni Pernah tu aku. Aman. Fokus chase ni. Belok kiri. Aman. Aman. Aman, selesai Isa. Aman. Aman lagi. Aku berharap boleh menang lagi ni. Stres aku main ni. Wow, tepi para kereta-kereta sekalian. Aman. Ni kau pun juga dulu. Tak harap boleh menang lah ni. Ke kanan. Selamat. Selamat lagi. Di posisi. Aman. Aman. Aku bisa sah. Aman. Coba basket untuk kawal. Sampai kita. Selamat. Bismillah. Belok kiri. Alah, minyak aku habis. Alah, penat lah. Okey lah, kalau macam ni lah video kita macam untuk hari ni guys. Penat aku main gini tau. Okey lah. Terima kasih siapa yang tengok sampai habis. Jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe kalau cik bawah. Terima kasih. Bye-bye.